Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada orang yang pakar dalam bidang yang tertentu, orang alim, kalau kamu tak tahu. Surah An-Nahl ayat 43. Tuan-tuan, baru ni kita dikejutkan dengan seorang yang meminta untuk bercerai sebab didakwa bahawa dia punya tarikh nikah dia tak sama dengan dalam surat nikah tu. Tuan-tuan, sepaham saya yang saya belajar, tak ada wajibnya kalau tak ada surat nikah terbatal nikah tu. Tak ada. Kan? Rukun nikah bukan surat nikah. Dia hanya dokumentasi sahaja. Tak ada pun tetap sah. Itu perempuan, saya risau kok lepas ni ada isteri yang nak minta cerai dengan suami sebab suami lupa birthday isteri dia. Risau yang tu. Memang ada yang berlaku. Memang ada. Tahun lepas ada seorang isteri tu, dia dah kata suami tak bagi nafkah. Rupanya suami tak bagi duit raya. Pun masalah juga tu. Sebab tu tuan-tuan puan, Allah pesan tadi, fas'alu ahla dzikri. Kalau kamu tak tahu, tanya daripada yang tahu. Kan? Takut nanti orang tahu yang kita ni tak tahu. Kan? Biarlah kita ni tak tahu, diam sudah. Kan? Tanya pada yang tahu supaya kita ni kita buat tahu. Nanti kita tak tahu, yang orang tahu yang kita ni tak tahu. Kan? Malu tu. Moga-moga ada manfaat sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji.